الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Boleh kita mula sekarang ni, insyaAllah. Ustaz, boleh. Saudara Akif, rakaman ready? Jadi Ustaz, boleh dah. Okey, Ya. boleh. Boleh Ustaz. Okey, sekejap ya. Tuan-tuan, perempuan yang rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, yang pertama, anda mengucapkan selamat kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberi keikhlasan, diberi hati yang ikhlas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipelihara tujuan hidup kita, dan seterusnya dikurniakan Allah dengan ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang dipohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Ummu Salamah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, pernah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi sebaik baginda selesai daripada solat subuh, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang memberi manfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Bahkan Nabi SAW memohon perlindungan Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Sebagaimana dalam satu doa yang lain, yang tercatat di antaranya dalam Sahih Muslim, yang Nabi memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon perlindungan ataupun aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Wa qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk. Wa nafsin la tashba', daripada hati nafsu yang tidak kenyang, tidak puas, tidak pernah merasai puas. Dan wa min du'ain la yusma', dan juga dari doa yang tidak didengar. Dan satu riwayat, wa min du'ain la yustajabu lahu, doa yang tidak dijawab, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita pada malam ini dan juga pada hari-hari yang seterusnya, masa-masa seterusnya, kita dikurniakan Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Pada malam ini kita akan mendiskusikan satu buku yang salah satu karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, iaitu karya tulisan yang diberi nama Minhajul Arifin. Minhaj Al-Arifin, yang kita terjemahkan dengan panduan menuju Allah. Anda terjemahkan karya ini. Karya ini tidaklah panjang, karya ringkas, tapi memberi garis panduan apa yang seharusnya ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang kita bawa sekarang ni, yang kita ingin pimpin sekarang ni bukan tubuh. Yang tubuh ini akan binasa, akan habis, akan tamat. Yang ingin kita pimpin adalah roh kita, jiwa kita. Sebagaimana orang Melayu mengungkapkan jiwa raga. Manusia ini gabungan daripada jiwa dan juga raga. Jadi jiwa itulah yang menjadi hakikat sebenar kita manusia ini. Walaupun tak kala kita menghadap cermin, kita tidak nampak jiwa, tapi kita nampak raga kita. Tapi jiwa itulah yang sebenarnya. Yang diungkapkan dalam Al-Quran ada kala dengan ruh, dan ada kalanya dengan istilah an-nafs. Dan ada kala dengan istilah an-nafs.
Ruh ketika mana dia tunggal. Dan ada pun an-nafs itu ketika ruh bersama dengan jasad. Ketika ruh bersama dengan jasad, maka dia diungkapkan dengan an-nafs. Ya, idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah Ta'ala menyatakan, memberi taklimat kepada malaikat, apabila aku telah sempurnakan, aku telah selesaikan penciptaan jasadnya daripada tanah, dan kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan ke dalam jasad itu ruh ciptaanku yang khusus. Faqa'u lahu sajidin, maka adalah kamu semua merebahkan sujud kepada dia, menjatuhkan diri sujud kepada dia, sujud hormat. Jadi ketika mana Adam AS dalam keadaan jasad belum disuruh sujud, setelah ditiupkan roh ke dalam jasad tersebut, mana apabila Adam itu sudah sempurna sebagai jiwa dan raga, pada saat itulah barulah termaktubnya nilai Adam AS itu, setelah ditiupkan roh. Dan kehebatan Adam AS ditunjukkan oleh Allah SWT kepada malaikat adalah ilmu. Tak kala malaikat seolah-olah mereka tidak mengetahui di mana sisi hebatnya Adam AS itu. Bahkan mereka taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak kala Allah Ta'ala mengisytiharkan di hadapan malaikat bahwasanya dia ingin menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi, maka malaikat bertanya Allah, ya Allah, kenapa kamu ingin menjadikan di atas muka bumi ini seorang yang mana zuriatnya nanti akan yufsidu fiha, suka melakukan kerosakan di atas muka bumi, wa yasfiku dima, dan juga menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa mentakdiskan, menyucikan kamu. Wa nahnu nusabbihu, senantiasa bertasbih, menyucikan kamu, wa nuqaddisu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami sentiasa mentakdiskan kamu, tasbih, menyucikan kamu dan juga mengagungkan kamu. Lalu Allah Ta'ala berkata, kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi kemudian tak kala Allah siap menjadikan Adam AS dan ditiupkan roh, Allah ingin menunjukkan kepada malaikat di mana sisi kehebatan Nabi Adam AS. Dan itulah juga anak cucunya. Manusia ini dia seumpama kita ungkapkan suci dalam debu. Memanglah manusia ini dia penuh dengan, macam kita tengok dalam dunia inilah, peperangannya, kebatilan, tapi dalam celah-celah itu ada sosok-sosok pribadi yang lebih hebat daripada malaikat lagi. Para nabi, para rasul, para anbiya. Kemudian kalau para salihin, para awliya Allah dan sebagainya, kalau tidak lebih daripada malaikat pun, mereka berada satu level daripada malaikat, iaitu orang salih, orang yang suci, orang yang berada pada martabat yang tinggi, muqarrabin, hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan lahir di kalangan manusia. Tapi faktor kehebatan manusia itu Allah Ta'ala tunjuk di hadapan malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajar Adam nama-nama sekaliannya. Kalau malaikat ini, dia ilmunya itu sekadar yang mana Allah Ta'ala beri kepada mereka, sekadar itu. Tapi Adam AS dan anak cucunya ini, dia boleh belajar dan belajar dan belajar. Selagi dia nak belajar, dia belajar. Dia boleh belajar. Tinggal lagi kita ni, keinginan kita untuk belajar itu yang tidak kuat, menyebabkan martabat ketinggian kita itu tidak boleh mencapai sebagaimana orang dulu. Allah Ta'ala sendiri menyebutkan dalam surah Al-Mumtahanah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa mengangkat, dibawa dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan bahawa proses itu masih berlaku. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat, Allah akan senantiasa mengangkat orang beriman,
walladzina utul ilma, dan juga orang yang digunakan ilmu di kalangan kamu, darajatin, dibuat dengan nakirah dan juga jamak. Mana darjat-darjat ketinggian yang tidak ada batas hentinya. Jadi semakin banyak kita mengaji, bukan untuk sijil, bukan untuk apa. Kadang-kadang bila kita orang awam ini, dan begitu juga para asatizah, bila dia dah habis mengaji dan ada yang dapat doktor dan sebagainya, dan profesor, tapi masih lagi membaca, menulis, mengkaji dan sebagainya. Bukan kerana kita nak sijil, nak pengiktirafan, tidak. Kerana hakikat ketinggian kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini, di antaranya ialah kita capai dengan kita menambah ilmu, menambah ma'rifah. Ilmu ni umum. Ada ma'rifah itu ialah khusus pada mengenal Allah Ta'ala. Al-Arif, Al-Arifin, Minhaj Al-Arifin. Panduan dia panggil manhaj, landasan para arifin. Al-Arifin sini maksudnya ialah nak orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Imam Malik Ibn Dinar, dia menyebutkan ramai di kalangan manusia ini mati tanpa pernah merasai nikmat yang paling lazat di atas muka dunia ini. Jadi bagi awliya Allah, bagi para sufi, ada satu nikmat yang paling lazat di muka dunia ini. Kalau orang tanya kita nikmat apa, kita kata makan itu, ini dan sebagainya, melihat. Kalau orang suka menonton cerita dan sebagainya, itulah nikmat dia. Tapi bila ditanya kepada Malik Ibn Dinar, Imam Malik Ibn Dinar, nikmat apa itu yang kau maksudkan, itu yang ramai di kalangan manusia ini mati tanpa pernah merasai nikmat yang paling lazat di muka dunia itu. Lalu dia kata ma'rifatullah, iaitu nikmat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mengenal Allah sampai tahap hati kita ni redha kepada Allah. Kemudian setelah itu melengkapkan mengenal Allah itu, mengenal Rasulullah, mengenal agama Allah Ta'ala. Sampai tahap hati kita ni penuh redha kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi kesangsian kepada Allah, kepada takdir Allah, kepada ketentuan Allah. Itu redha. Sebab itu kita diajar oleh Nabi SAW, zaqat ta'amal iman, akan merasai kemanisan iman. Man radhiya billahi rabbah, orang yang redha Allah sebagai Tuhannya. Wa bil islami dina, redha Islam sebagai agamanya. Wa Muhammadin rasulan, dan redha Muhammad sebagai rasulnya. Itu sedikitlah intro sebelum kita masuk membahaskan, mendiskusikan buku kita. Kerana yang menjadi matlamat kita itu bukan tubuh. Kita ingin bawa, dia panggil jiwa kita. Bawa hati kita. Jiwa, hati, batin, itu semua ungkapan-ungkapan yang merujuk kepada hakikat yang sama, yang bentuk diri kita. Iaitu dia panggil jiwa kita. Yang ataupun istilah lain kita kata rohani kita. Yang lawannya adalah jasmani. Yang jiwa lawannya raga. Batin kita. Yang lawannya dia panggil luaran kita. Batin tu dalaman kita. Luaran kita. Luaran tu mana tubuh kita. Okey. Jadi kita baca terlebih dahulu muqaddimah supaya kita dapat berkenalan dengan buku ini, Minhaj Al-Arifin, karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan kemudian kita akan setelah baca muqaddimah, tuan-tuan bersekalian, anda akan bawa tuan-tuan untuk kita baca nota. Dalam nota ini anda dah siapkan yang merangkumi dipanggil inti-inti dasar dalam buku ini. Jadi tuan-tuan boleh tengok ke mana Imam Al-Ghazali nak bawa kita sebenarnya melalui buku dia Minhaj Al-Arifin ini, dengan tuan-tuan dan sekalian memahati kepada nota yang anda buat itu. Kerana buku ni dia perlu baca word by word. Setiap patah kata. Dan insya-Allah kita akan cuba bacalah. Kalau tuan-tuan dan sekalian ingin mengikuti untuk peringkat ini, buat masa ini, tiap-tiap minggu anda baca dan anda buat live di Facebook. Hari pagi Sabtu setiap minggu kuliah subuh. Kalau anda tak dapat hadir pagi Sabtu di Surau Taman Jali, sama kalau untuk fizikal lah, di Taman Jali, Surau Imam Syafi'i. Tapi bagi tuan-tuan dan puan yang jauh,
boleh ikuti melalui Facebook. Ana buat live insya-Allah. Cuma kalau minggu yang ana tidak ada di Perlis, akan ganti pada hari Sabtu yang outstation, ana akan ganti pada hari Jumaat. Macam minggu ni ana akan outstation selepas Jumaat. Jadi pagi Jumaat lah. Pagi esok sambungan kepada kitab Minhajul Arifin Imam Ghazali rahimahullah. Wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi di situ kita akan baca word by word lah, satu persatu kita akan tengok, kita akan perhatikan huraian dan sebagainya. Adapun malam ni kita dan juga malam ni mungkin dalam 2 siri lah, minggu ni dan juga minggu depan insya-Allah 2 siri kita akan baca secara diskusi. Dan kita akan lihat secara umum apa yang ada dalam kitab ini. Jadi bahagian muqaddimah Imam Al-Ghazali rahimahullah, setelah bismillah, segala puji bagi Allah yang menerangi hati para arifin dengan zikrullah. Menggerakkan lidah mereka untuk bersyukur kepadanya dan menghidupkan anggota tubuh mereka dengan khidmat serta ketaatan kepadanya. Ini yang dimaksud dengan arifin ini. Al-arifin dari segi terjemahan harfiahnya ialah orang yang mempunyai ma'rifah. Al-arifin jamak kepada al-arif. Datang daripada kalimah ma'rifatun. Ma'rifah. Ma'rifah ni makna mengetahui, mengenali. Mengetahui, mengenali. Itu makna ma'rifah. Jadi secara khususnya al-arifin ialah orang yang mengenali Allah. Yang mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Lalu mereka pergi kepada mengenali Rasul. Kemudian mengenali din, agama. Jadi ada 3 ma'rifah yang penting dalam hidup kita. Ma'rifatullah, ma'rifatul din, ma'rifatul Rasul. Itu dari segi makna bahasa. Al-arifin. Orang-orang yang benar-benar mengenali Allah. Orang-orang yang benar-benar mengetahui dengan pengetahuan yang jitu, yang rusuh tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Imam Ghazali dia bagi mukadimah ini, maka dia sebut apa sifat-sifat para arifin ini. Maka yang pertama sekali, mereka ini hati mereka diterangi oleh Allah dengan zikrullah. Segala puji bagi Allah yang menerangi hati para arifin dengan zikrullah. Itu yang pertama sekali. Mana hati para arifin ni, dalam hati mereka itu sentiasa ingat Allah Ta'ala. Menggerakkan lidah mereka untuk bersyukur kepadanya. Maka lidah mereka tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan menghidupkan anggota tubuh mereka dengan khidmat serta ketaatan kepadanya. Dan para arifin, setiap nafas kehidupan mereka adalah khidmat kepada Allah Ta'ala. Tubuh mereka ini adalah tunggangan. Tubuh mereka ini adalah tunggangan bagi mereka, bagi ruh mereka, bagi jiwa mereka untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka mencari bekal di taman-taman yang menjinakkan hati mereka dengan Allah. Di situ mereka mendapat bekal. Apa dia taman-taman yang menjinakkan manusia dengan Allah? Jinak ni macam mana? Mana jinak ini ialah kita seronok. Macam kucing kita yang jinak, kucing yang jinak, binatang jinak. Mana dia tengok kita, dia tahu. Dan dia seronok berkawan dengan kita. Dia tidak takut dengan kita. Dia manja dengan kita. Jadi itulah juga kita ni, para arifin ini, hati mereka sentiasa jinak dengan Allah Ta'ala. Seronok bersama dengan Allah. Payah nak lekang daripada Allah Ta'ala. Yang lepas semayang pun lambat nak bangun daripada tempat sujud, tempat daripada sejadah. Berbeza dengan kita, bagi salam saja, lega, selesai. Tapi para arifin, para tuk-tuk guru kita, para alim ulama kita tengok, lepas semayang tu berzikir, payah mereka nak berpisah dengan Allah Ta'ala. Kerana kelazatan mereka ketika bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Tapi kita ni, hati kita ni masih lagi liar dengan Allah. Kita buat ibadat kerana takut, kerana kita rasa bersalah dan sebagainya, belum lagi jinak. Mereka mencari bekal di taman-taman yang menjinakkan hati mereka dengan Allah. Apa dia taman-taman yang menjinakkan hati mereka dengan Allah? Iaitu majalis zikri. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis,
Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu bertemu dengan taman-taman syurga, maka adalah kamu singgah, farta'u. Singgah dan ambillah bekalan kamu di situ. Lalu ditanya oleh sahabat, apa yang kamu maksudkan dengan taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, majalis zikri, iaitu majlis-majlis zikir. Majlis mengerti Allah, majlis ilmu, majlis bacaan Quran, solat berjamaah dan sebagainya. Dan mereka bernaung di dalam sangkar-sangkar mahabbatullah. Mereka bernaung dalam sangkar-sangkar mahabbatullah. Maka mereka sentiasa berada dalam daerah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak pernah keluar. Maknanya kita burung duduk dalam sangkar itu, dipelihara dan sebagainya. Begitulah juga kita berada dalam sangkar mahabbatullah. Kita hidup di dunia ini, kita tak nak bebas pun. Ada setengah nak bebas, tapi kita tak nak. Kita nak biar kita dikongkong oleh Allah Ta'ala dengan kasih sayang dia. Allah, kalau kita tersilap, Allah Ta'ala menyedarkan kita. Kalau kita alpa, Allah Ta'ala menghantar seseorang untuk membetulkan kita dan sebagainya. Allah mengingati mereka, lalu mereka mengingati Allah. Allah mengingati mereka, lalu mereka mengingati Allah Ta'ala. Dan ingatan Allah itulah yang paling besar berbanding ingatan kita kepada Allah. Nanti akan ada satu topik, Imam Al-Ghazali rahimahullah menguraikan betapa hebatnya ingatan Allah kalau kita mendapat ingatan Allah. Selalu kita sebut kita mengingati Allah, tapi kita jarang menyebutkan bahawa di sana yang paling hebat itu bukan kita dapat mengingati Allah. Yang paling hebat itu ialah Allah ingat pada kita. Allah ingat pada kita. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat pada kamu. Bahkan ingat pada Allah itu lagi besar. Sebagaimana dalam salat. Selalu orang baca ayat tentang sembahyang, dia berhenti pada innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dia titik situ. Dia tak sambung di depan. Kalau kita sambung di depan, kemudian kita akan dapat satu yang lebih hebat daripada sembahyang kita. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh kata Allah, ingatan Allah itu yang paling besar. Ada dua tafsiran ulama. Satu, ulama mengatakan bahawa walaupun salat ini faedahnya ialah protect kita daripada kita terjebak pada maksiat dan munkar, tapi dengan salat itu kita dapat mengingati Allah, itu lagi faedah lagi besar, paling besar sekali. Allah Ta'ala menurunkan satu syariat salat untuk mengajar kita bagaimana untuk kita berhubung dengan dia, untuk kita mengingati dia. Itu faedah yang paling besar. Tapi sebagian ulama di antara Ibn Abbas dia mentafsirkan maksud wala dzikrullah akbar bukan ingatan. Dengan solat itu kita dapat mengingati Allah, maka itu faedah yang paling besar. Tidak. Maksud ialah ingatan Allah pada kita. Bila kita solat, kita mengingati Allah, lalu Allah mengingati kita. Dan itulah yang paling besar sekali. Bayangkanlah Allah Ta'ala ingat kepada kita. Allah menyebut nama kita. Allah tidak meninggalkan kita. Itu di sini disebut Allah mengingati mereka lalu mereka mengingatinya. Allah mencintai mereka lalu mereka menyintainya. Allah redha terhadap mereka lalu mereka redha terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita selepas sembahyang Nabi SAW dalam hadis musalsal bil mahabbah dia panggil. Di antara musalsal yang sahih, musalsal bil mahabbah iaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi kata, ya Abu Dzarin, inni uhibbuka fillah. Aku kasih kepada kamu kerana Allah. Maka jangan kamu lupa untuk kamu membaca setiap kali selepas daripada salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk aku sentiasa mengingatimu dan mensyukurimu serta beribadah, memperelokkan ibadahku kepadamu. Jadi kalau malam ini kita baca muqaddimah ni, tuan-tuan sekalian, orang tanya kita,
Apa Imam Ghazali sebut tentang muqaddimah ni? Para arifin ni apa dia sebenarnya para arifin ini? Ya, mereka mengenal Allah. Apa sifat-sifat mereka? Kalau tuan-tuan tak ingat yang lain, tuan-tuan ingat. Doa Nabi ni pun dah merangkumi apa Imam Ghazali ingin sampai kepada kita. Dalam doa ni, Nabi mengajar kita untuk minta 3. Sentiasa mengingati Allah, sentiasa bersyukur kepada Allah, dan juga sentiasa memperelokkan ibadah kita kepada Allah. Tadi, 2 parti tadi. Imam Ghazali sebut para arifin ni apa dia? Hati mereka sentiasa mengingati Allah, lidah mereka sentiasa bersyukur kepada Allah, dan tubuh mereka sentiasa berkhidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan itulah yang diminta oleh Nabi SAW atau diajar oleh Nabi kepada Abu Zar untuk dia minta selepas sembahyang. Sebagian kata selepas bagi salam dan sebagian kata sebelum bagi salam. Kerana Nabi sebutlah di situ penghujung salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau tak boleh ingat lain pun ingat yang tu. Ingat doa tu saja tahu dah. Kalau orang tanya kita para arifin ni siapa? Para arifin ni ialah orang-orang yang benar-benar kenal Allah sehingga hati mereka sentiasa ingat Allah dan mereka sentiasa bersyukur kepada Allah dan sentiasa mereka beribadah berkhidmat kepada Allah dengan beribadah dengan sesungguh-sungguh hati dengan sehabis elok kepada Allah Ta'ala. Itu para arifin. Modal utama mereka ialah kefakiran kepada Allah. Bukan modal wang, bukan modal ilmu, tidak. Itu nombor 2, nombor 3. Modal utama nak jadi para arifin ini, nak jadi murid dia panggil. Sebelum mencapai arifin, kita akan letakkan diri kita dalam menjadi murid dia panggil. Ya, menjadi murid dia panggil. Murid ni makna orang yang sentiasa mencari jalan. Yang sentiasa merasakan diri mereka penuh kekurangan, penuh dosa, maksiat dan sebagainya. Mereka ingin mencari jalan untuk mencapai keridaan Allah dan juga untuk berada dalam maqam muqarrabin, orang yang sentiasa hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak mereka letakkan diri mereka itu sepenuhnya dalam iradatillah. Nanti akan sampai insya-Allah nanti. Ya, itu murid dia panggil. Jadi modal mereka bukan ilmu, bukan itu, bukan ini. Modal utama mereka ialah rasa diri fakir kepada Allah. Yang sentiasa mengharap kepada Allah. Allahus Samad. As-Samad iaitu Tuhan yang mana menjadi zat yang dituju oleh sekalian makhluk untuk mendapatkan hajat permintaan masing-masing, keperluan masing-masing. As-Samad. Dibahkan dalam surah Fatir, Allah Ta'ala menyebutkan, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah. Kamu semua adalah fakir kepada Allah. Yang miskin kepada Allah, berhajat kepada Allah, bergantung kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah sajalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Itulah modal utama para arifin. Dan asas perjalanan mereka ialah kebergantungan sepenuhnya kepada Allah. Allah mengajar mereka penawar bagi dosa-dosa. Macam mana nak bersihkan diri daripada dosa. Dan memperkenalkan kepada mereka ilmu merawat hati. Allah memperkenalkan kepada mereka bagaimana nak rawat hati. Maka mereka menjadi pelita-pelita yang menyinarkan hujah-hujah keesaan dan kebesaran Allah dan kunci-kunci untuk membuka khazanah hikmah Allah. Jadi para arifin ini, maka jalan di atas muka bumi, orang melihat mereka, orang kenal Allah. Orang melihat mereka, orang akan merasai kebesaran Allah. Itulah tanda awliya Allah. Orang yang apabila dia dilihat, mengingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dan ikutan mereka ialah Nabi Muhammad SAW. Putra Abdullah bin Abdul Muttalib, bulan yang sentiasa bersinar, cahaya yang terang benderang, penghulu seluruh manusia, Arab dan bukan Arab. Baginda adalah buah yang suci daripada pohon diberkahi. Lahirnya baginda inilah daripada pohon yang diberkahi, yang akar tunjaklah tauhid. Pohon dipanggil apa? Pohon agama, pohon Islam. Yang akar tunjuk adalah tauhid dan cabang-cabang adalah taqwa kepada Allah. Cabang-cabang adalah taqwa kepada Allah Ta'ala. Ataupun wahyu itu sendiri. Lahirnya para arifin, ketua para arifin ialah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana lahirnya Nabi Muhammad SAW? Daripada akarnya
Akan ialah tauhid dan cabang-cabang ialah takwa kepada Allah. Sebab itu Nabi menyebutkan ana atqakum lillah. Akulah orang yang paling bertakwa dengan kamu kepada Allah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW ada orang yang mula-mula sekali mengetuk pintu syurga. Ya, kerana wajanatin ardu samawati wal ardu indat lil muttaqin. Syurga kata Allah seluasnya merangkumi terbentang segala langit dan bumi, dipersiapkan Allah syurga itu untuk orang bertakwa. Jadi orang yang paling bertakwa adalah yang paling awal masuk syurga. Siapa orang itu? Kata Nabi, ana atqakum lillah. Akulah orang yang paling bertakwa dengan kamu kepada Allah Ta'ala. Jadi lahirnya Nabi daripada akar tauhid dan juga cabang-cabang takwa. Jadi begitulah juga kita sebagai umat baginda Nabi SAW pun kita kena tanam sungguh-sungguh dalam hati kita tauhid pada Allah, keesaan Allah, dan juga kita kena jadi tubuh kita ini adalah tubuh yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang pernah mengaji kitab Bidayatul Hidayah pun Imam Ghazali sebut yang sama. Permulaan jalan hidayah ialah takwa yang zahir, yang akan menuju kepada takwa yang batin. Bila zahir batin kita takwa, maka kita akan berada dekat dengan Allah Ta'ala. Dan kita akan berada hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman, la syarqiyata. Pohon yang diberkati itu tidak tumbuh di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Mana tidak condong ke sana kemari, sebaliknya hanifan muslimah. Hanifan maknanya hanya cenderung kepada Allah Ta'ala saja. Agama Allah Ta'ala saja. Wahyu Allah Ta'ala saja. Tidak cenderung ke barat, tidak cenderung ke timur. Minyaknya, minyak daripada, kerana Allah Ta'ala menceritakan ayat ini tentang nur. Ya, tentang nur yang mana Allah Ta'ala umpamakan nur itu, nur yang ada dalam hati para arifin, orang yang beriman, yang salih, ya, seumpama miskat. Ya, seumpama miskat. Miskat ini adalah satu lubang di dinding. Yang di situ orang dulu-dulu mereka bawa pelita, khususnya pada waktu malam lah untuk sembahyang maghrib dan juga isyak, mereka bawa pelita. Pelita seperti kita kata lampu lentera dia panggil. Dia panggil lampu yang ada sumbu, kemudian dikelilingi dengan kaca yang menghalang daripada angin untuk memadamkan api tersebut, sumbu tersebut. Jadi mereka bawa, kemudian mereka akan letak di miskat itulah, di lubang ditebuk di dinding-dinding itu. Jadi yang menyalakan sumbu misbah itu, pelita itu ialah minyak zaitun. Yang mana minyak zaitun itu Allah Ta'ala istilahkan minyak yang tidak condong ke timur ke barat. Minyak itu hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Mana dalam hati orang beriman itu, minyak itu seumpama cahaya fitrah. Fitrah, keimanan yang ada dalam diri manusia itulah nur yang pertama. Kemudian ditambah pula dengan cahaya dipanggil indrawi. Kerana dengan indrawi juga manusia boleh belajar. Kemudian ditambah pula dengan nur akal, cahaya akal. Kemudian ditambah pula dengan cahaya wahyu. Kemudian ditambah lagi oleh Allah dengan cahaya taufik, dipanggil ilham yang Allah Ta'ala beri pada hati manusia. Taufik pada hati, petunjuk Allah kepada hati. Jadi sebab itu nurun ala nur. Dan dalam hati para arifin ini, cahaya demi cahaya bertindih cahaya. Dan Allah Ta'ala beri kepada mereka sehingga hati mereka itu menjadi hati yang sangat terang. Yang sentiasa dipanggil melihat jalan kebenaran. Allah memberi petunjuk pada cahayanya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mengemukakan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia. Agar manusia berfikir. Sebagaimana dunia ini terang menderang dengan sebab ada cahaya matahari, maka betul juga hati manusia akan menjadi terang jika sekiranya hati ini dibuka untuk dimasuki oleh cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mana dia tahu siapa hati-hati yang layak untuk dianugerahkan dengan cahaya. Jadi sebab itu kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala yang sentiasa memberi cahaya kepada kita.
Dengan yang pertama sekali, bagaimana untuk kita kekal mendapat cahaya Allah? Kena kekal beriman. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah wali, yakni pembimbing, penjaga, yang pemimpin kepada orang beriman. Bagaimana Allah membimbing, menjaga, memimpin orang beriman ini? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kegelapan-kegelapan inilah kesatan-kesatan kepada cahaya. Waladzina kafaru, orang kafir pula, awliya'umus syaitan. Pembimbing mereka ialah syaitan. Penjaga-penjaga, pembantu-pembantu mereka, penolong mereka, pemimpin mereka adalah syaitan. Apa yang syaitan buat? Yukhrijuhum minan nur az-zulmat. Mengeluarkan mereka daripada cahaya. Kerana mereka asalnya lahir dengan cahaya fitrah. Tapi iblis ini telah mengeluarkan mereka daripada cahaya itu kepada kegelapan-kegelapan. Kita pula lahir dengan cahaya fitrah. Kemudian Allah Ta'ala bagi lagi pula cahaya dengan pengalaman indrawi kita lihat betapa agungnya ciptaan Allah. Hebatnya alam ini. Siapa yang menciptakan alam ini? Dan kemudian Allah Ta'ala bagi pula cahaya dengan akal. Dengan akal kita. Kemudian Allah Ta'ala beri pula cahaya dengan wahyu. Hantar Rasul beritahu. Apa yang timbul dalam kepala kamu, pertanyaan kamu tadi, siapa yang menjadikan alam ini? Sudah tentu dia hebat. Zat ini. Maka Allah mengutuskan Rasul melalui wahyu beritahu kita Tuhan itulah Allah. Rasul beritahu lagi pula apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita, apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sesiapa yang Allah tidak menjadikan baginya cahaya, maka tiada baginya sebenarnya cahaya. Ini yang kita takut. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi cahaya dekat kita, maka hati kita akan sentiasa berada dalam kegelapan. Semoga Allah melimpahkan selawat ke atas baginda dengan selawat yang kesan-kesannya memancar ke segala alam langit. Kita berselawat di dunia, tapi selawat kita itu akan naik sampai meliputi alam malakut di atas sana. Sebab itu Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Jadi bila kita di dunia pun berselawat pada Nabi, makna kita itu telah bersama dengan malaikat. Bahkan kita itu Allah Ta'ala redha pada kita kerana dia yang terlebih dahulu berselawat kepada Nabi dia. Bahkan Nabi sendiri pun sebut, man sallallahu alaihi wahidah, barang saya berselawat pada itu sekali, sallallahu alaihi asyran. Allah berselawat untuk dia 10 kali. Bayangkanlah. Kita berselawat sekali pada Nabi kita Muhammad SAW. Allah selawat pada kita. Allah berselawat untuk kita 10 kali. Sebab itu Imam Ghazali sebut, semoga Allah melimpahkan selawat ke atas baginda dengan selawat yang kesan-kesan selawat itu memancar ke taman-taman syurga yang kekal. Yang memancar ke segala alam langit. Cahayanya menjulang ke taman-taman syurga yang kekal. Dan sebutannya harum di kalangan para nabi. Demikian juga ke atas keluarga baginda yang suci serta para sahabat baginda yang disucikan. Ini buat peringkat ini. Hari ini kita baca intro supaya tuan-tuan boleh gambarkan, boleh faham apa makna para arifin. Sekarang ni untuk seterusnya dan juga mungkin minggu depan kita akan bentuk diskusi. Nanti tuan-tuan dengar penerangan anak itu, tuan-tuan baca dalam kitab Minhajul Arifin, nanti tuan boleh faham. Kalau tak boleh faham sepenuhnya pun akan boleh memahami lah. Dia panggil secara rangka dasar. Kemana Imam Ghazali ingin bawa kita. Dan kalau tuan-tuan berminat untuk mempelajari dengan secara dalam, ikutilah kuliah setiap pagi Sabtu tu, kuliah subuh. Ataupun ada kalanya pagi Jumaat. Yang jauh boleh ikuti melalui Facebook. Dan insyaAllah Saudara Akif dia akan simpan rakaman itu dalam YouTube. InsyaAllah. Simpan rakaman itu dalam YouTube insyaAllah. Boleh dengar lagi. Dan ingin anda jelaskan di sini, sebenarnya anda sendiri pun bukanlah layak untuk menghurai, membaca kitab Imam Ghazali ini. Tapi kita sama-sama mohon pada Allah untuk kita cubalah memahami dengan baik. Dan Allah Ta'ala bantu kita insyaAllah tulisan Imam Ghazali ini insyaAllah. Muqaddimah siapa para arifin? Ini yang nak buat khulasah.
Para arifin ialah mereka yang hatinya diterangi Allah dengan zikrullah. Kita sebut ini sebagai pengulangan semula, tuan-tuan mudah tuan-tuan nak faham. Mana mudah untuk orang Arab kata isti'ab dipanggil, untuk kita menguasai topik itu dengan baik secara ringkas. Di para arifin adalah mereka yang hatinya diterangi Allah dengan zikrullah. Allah menggerakkan lidah mereka untuk bersyukur dan menghidupkan anggota tubuh mereka untuk berkhidmat kepadanya. Ini tiga lah. Hati yang sentiasa mengingati Allah, lidah yang sentiasa bersyukur kepada Allah, dan juga tubuh yang sentiasa berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Perjalanan mereka adalah sebuah perjalanan menuju Allah. Bukan perjalanan menuju ke sana, tidak. Perjalanan mereka ialah perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asas dan modal perjalanan mereka, modal utama ialah kefakiran, iaitu rasa diri perlu sangat-sangat kepada Allah. Ya Allah. Contohnya tuan-tuan berselian, kalau kita tuan-tuan berselian rajin tengok doa-doa Nabi, memang tuan-tuan akan rasa Rasulullah ni memang seorang yang sentiasa merendah diri pada Allah. Sentiasa menyatakan fakir pada Allah Ta'ala. Sebagai contohnya, doa yang di antara doa yang dibaca apa? Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Rahmataka arju. La takilni ila nafsi tarfata ainin. Wala aqal min dhalika ya ni'mal mujib. Wahai Tuhan yang maha hidup. Wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung pada makhluk, dan juga mendirikan sekalian makhluk, berdiri sekalian makhluk kerana-Mu ya Allah. Birahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah. Astaghis, aku minta tolong ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, baikilah keadaan diriku keseluruhannya, jangan tinggal walaupun satu bahagian pun dalam kehidupanku yang Kau tidak islah, tidak baiki ya Allah. Baikilah ya Allah. La takin, jangan Kau serahkan diriku ila nafsi, kepada diriku sendiri, jangan biarkan aku bergerak sendiri ya Allah. Bantulah aku, bimbinglah aku. Tarfat ain, walaupun sekedip mata. Aslih li sya'li kullahu, betulkanlah hidupku ya Allah keseluruhannya. Itu doa tu tuan-tuan Muslim boleh tengok dalam maksurat. Itu yang pertama, modal utama. Asas perjalanan ialah kebergantungan penuh kepada Allah. Itu asas dia punya perjalanan. Bukan bergantung pada ilmu. Bukan bergantung pada guru semata-mata. Tidak, bergantung penuh pada Allah. Ilmu, guru itu sebagai wasilah saja. Penawar mereka, penawar yang Allah Ta'ala beri pada mereka ialah ilmu merawat hati yang diajar sendiri oleh Allah. Ilmu bagaimana nak merawat hati, nak betulkan hati. Hasilnya, ini hasilnya. Bila mereka berjaya menjadi orang yang kenal Allah, yang hidup kerana Allah. Dalam Quran sebut Rabbani, Quran sebut Al-Muttaqin, As-Salihin. Hasilnya ialah mereka itu menjadi pelita-pelita. Jadi pelita-pelita yang menyinarkan keesaan dan kebesaran Allah di atas muka bumi ini. Seumpama kita kata susuk tubuh yang berjalan atas muka bumi menjadi pelita yang menunjuki orang lain kepada Allah dan juga kepada ketaatan dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bab yang pertama, 3 asas jalan para murid. Dalam bab yang pertama ni, kalau tengok dari segi tajuk ni ialah penjelasan tentang jalan al-muridin. Al-murid. Jadi orang yang kita ingin mencapai, kita ingin menjadi kita ni sebahagian daripada al-arifin. Jalan kepadanya itu apa? Kita menjadi murid. Yang menjadi al-muridin. Al-murid. Jalan para murid, yakni pencari Allah. Yang orang yang meletakkan dirinya dalam perjalanan untuk mencari Allah Ta'ala. Mengenal Allah dan juga ingin berada dengan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadi orang yang bersih, yang suci hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti, kata Allah, ialah hari yang mana tidak akan beri guna harta dan anak-anak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang selamat daripada kufur, syirik, daripada riak, ujub dan sebagainya lagi. Berteraskan 3 perkara utama yang lahir dari dalam diri.
3 asas untuk kita jadi murid, dia panggil. Nah, orang yang berada di atas landasan yang sedang menuju kepada ma'rifatullah dengan sebenar-benar kenal. Ya, untuk mencapai maqam al-muqarrabin. Dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi ada 3 perkara utama yang mesti lahir dalam diri kita. Yang pertama ialah al-khawf. Takut pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ar-raja. Sentiasa berharap kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah cinta mahabbah. Membina mahabbatullah, kasih sayang dalam diri kepada Allah Ta'ala. Jadi al-khawf, kata Imam Ghazali, lahir daripada mana? Daripada ilmu. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, orang yang berilmu. Itu al-khawf, itu langkah yang pertama. Tandanya apa? Al-harab, lari dari kemurkaan Allah dan menjauhi larangannya. Jadi tanda kita ni orang yang takut. Bila kita dapat ilmu, kita kenal Allah, kenal akhirat, maka timbul perasaan takutlah hati kita. Okay? Tanda takut tu apa? Mana kita sentiasa mikirkan bagaimana untuk kita menjauhi perkara-perkara yang bawa kita kepada kemurkaan Allah. Dan juga iaitulah larangan-larangan Allah Ta'ala. Lahir, ar-raja' pula lahir daripada mana? Daripada keyakinan. Kita yakin Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka tandanya ialah sentiasa mencari keridaan Allah. Dalam bahasa Arabnya, dia sebut at-talab. Kalau tanda al-khawf tadi, iaitu al-harab, lari. Lari dari kemurkaan Allah dan juga lari daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Ar-raja' pula mengharap kepada Allah, lahir daripada keyakinan. Kalau kita tidak yakin pada Allah, bagaimana kita nak berdoa mengharap kepada Allah? Dan tandanya ialah sentiasa mencari, sentiasa berdoa kepada Allah. Sentiasa mengharap pada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mahabbah pula lahir daripada mana? Ma'rifatullah. Daripada ma'rifah. Kenal Allah. Sebab itulah masa Melayu pun orang kata tidak kenal tak cinta. Kenal Allah. Tandanya ialah mengutamakan yang dicintai. Melebihi dirinya sendiri. Iaitu Allah. Tanda orang yang ada mahabbatullah, iaitulah dia sentiasa melebihkan Allah daripada dirinya sendiri. Itu 3 asas yang kena ada dalam hati kita. Takut, mengharap dan juga kasih. Hati yang takut pada Allah, hati yang sentiasa mengharap pada Allah dan juga hati yang takut pada Allah. Jalan untuk kita mencapai al-khawf apa dia? Iaitu ilmu. Jalan untuk kita mencapai ar-raja' apa dia? Dengan kita sentiasa berdoa kepada Allah. Ya, mengharap kepada Allah. Jalan untuk kita mencapai mahabbatullah, iaitu dengan kita mengenal Allah. Kita belajarlah sifat-sifat Allah. Kalau Imam Ghazali dalam kitab dia Jawahirul Quran wa Duraruhu, dia kata mengenal Allah itu mengenal zat Allah, mengenal sifat-sifat Allah dan juga mengenal af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah, kejadian-kejadian Allah, merenungi kejadian-kejadian Allah Ta'ala yang ada di alam ini. Itu asasnya. Analogi perjalanan spiritual. Perjalanan seorang murid diibaratkan seperti masuki 3 kawasan suci. Maknanya kita berada dalam, kita meletakkan diri kita dalam kawalan Allah Ta'ala. Seolah macam kita berjumpa, kalau kita boleh kata kita jumpa dengan seorang raja, tuanku, saya sekarang ni, saya merasakan diri saya tak selamat, tuanku. Boleh tak saya nak duduk di bawah pengawasan tuanku? Maka raja pun kata, ayah, kamu buat rumah di dalam kawasan istana. Kamu buat rumah dalam kawasan istana, di pagar dipanggil perkarangan istana, buat rumah di situ. Ada pengawal dan sebagainya. Itu satu, kita berasa selamat. Tiba-tiba tuanku kata, kamu duduk dalam istana. Kamu duduk dalam istana. Oh, lagi rasa selamat. Kita duduk, maknanya
kita merasakan dekat dengan raja. Lebih selamat hidup tuanku kata, kamu duduk satu bilik dengan saya. Jadi maknanya kan raja ni dia dikawal oleh pengawal dan sebagainya. Kalau kita duduk dalam istana, duduk di bilik lain, orang masih lagi boleh buat perancangan. Kerana mungkin kita duduk dalam rumah dalam istana tapi dia bilik basingan raja. Tapi duduk sekeliling raja lagi selamat. Maka begitulah juga kata Imam Ghazali, dia bagi analogi. Iaitu pertama dia kata perjalanan seorang murid diibaratkan seperti masuki 3 kawasan suci, di mana setiap satunya memberi perlindungan yang berbeza. Yang pertama, berada dalam tanah haram, daerah Al-Haram. Tapi Al-Haram di sini dia maksud iradatullah, mana kita letakkan diri kita di bawah, dipanggil kehendak Allah Ta'ala. Sesiapa masuki daerah Al-Haram, dia akan merasa aman daripada gangguan makhluk. Kalau cuba kita andaikan, kita mengaji fiqh. Dalam tanah haram ni tak boleh berburu, tidak boleh membunuh dalam tanah haram. Hatta jenayah-jenayah yang berlaku dalam tanah haram pun tak akan dilaksanakan hudud dalam tanah haram. Dia mesti dilaksanakan di luar tanah haram. Sebab tanah haram telah isytiharkan oleh Allah sebagai Al-Baldil Amin, negeri yang aman damai. Kemudian, sesiapa yang masuki rumah Allah ini, Masjidil Haram, dalam tanah haram itu, dia akan lebih selamat lagi. Di mana anggota tubuhnya akan terpelihara daripada melakukan maksiat. Akan terpelihara daripada melakukan maksiat. Tadi, dia duduk dalam tanah haram, dia selamat daripada makhluk-makhluk yang lain. Tapi dia belum selamat diri dia sendiri. Tapi bila dia duduk dalam Masjidil Haram, dia lebih sempit lagi, pengawasan Allah Ta'ala itu lebih khusus pada dia, maka Allah Ta'ala memastikan dia selamat daripada kejahatan tubuh dia sendiri. Kemudian Kaabah. Kalau dia duduk pula dalam Kaabah, dan siapa yang masuki Kaabah, hatinya akan terpelihara daripada sibuk dengan selain zikrullah. Dia selamat daripada manusia, godaan manusia, dia selamat daripada godaan diri dia sendiri, nafsu dia sendiri, daripada kejahatan tubuh dia sendiri, dan sampai ke puncaknya dia selamat, hati dia sendiri selamat, daripada, bukan saya selamat daripada orang lain, bukan selamat daripada diri sendiri, bahkan lebih khusus hati dia sendiri selamat daripada sebarang kesibukan, sebarang khawatir dia panggil, sebarang dorongan keinginan-keinginan, sehingga dia panggil itulah kemuncaknya lah, yang selalu disebut oleh Imam Ghazali. Contoh macam puasa, Imam Ghazali kata puasa ni ada 3 peringkat. Yang puasa ni makna berpuasa, makna kita menahan, dia panggil. Kita menahan. Puasa peringkat paling bawah, menahan perut dan juga kemaluan. Mana dia tidak berjimak, dia tidak makan, tidak minum. Itu peringkat paling bawah, puasa awam. Naik pada peringkat lebih atas, puasa khusus. Iaitu, dia bukan saja menahan daripada makan minum, tapi dia menahan tubuh dia daripada melakukan sebarang dosa. Dia jaga mata, dia telinga dan sebagainya daripada melakukan sebarang dosa. Dan lebih khusus lagi, saumul khususul khusus, iaitu dia menahan hati daripada hadir dalam hati itu selain Allah Ta'ala. Dia hanya membenarkan hatinya Allah Ta'ala saja hadir dalam hati. Itu Imam Al-Ghazali memberi satu perumpamaan kepada kita. Dan bagaimana seorang murid, dia panggil. Seorang murid ini ialah seorang yang meletakkan dirinya dalam perjalanan menuju kepada Allah, dan dia menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Dan dia seolah-olah minta daripada Allah untuk dia duduk di bawah pengawasan Allah dalam setiap diri. Sebab itu selepas ini, bila kita masuk dalam satu topik, nama dia riayah, penjagaan diri, maka Imam Ghazali akan sebut satu hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Dalam muka surat 15, topik yang ketiga.
Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Maka timbul soalan, ilmu apa yang kita nak tuntut itu? Kata Imam Ghazali, iaitu ilmu yang berkait dengan nafas-nafas kehidupan. Okay? Itu. Iaitu kesedaran terhadap setiap detik yang dilalui oleh seorang murid. Mana ilmu bagaimana untuk kita memastikan setiap detik kehidupan kita, kerana kehidupan kita itu melalui nafas. Setiap nafas kita tidak ada yang tersia-sia. Setiap nafasnya hendaklah berada di antara syukur dan juga mohon kemaafan. Setiap nafas. Okay? Kalau dia diizinkan Allah untuk taat, dia bersyukur. Kalau dia telah terlanjur melakukan dosa, dia minta maaf. Begitulah kehidupan dia. Jika Allah menerima amalannya, itu adalah kurniaan daripada Allah. Jika Allah menolaknya, itu adalah keadilan daripada Allah. Mana dia sentiasa rasa kehidupannya begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang ni 10.28. Untuk malam ni kita berhenti di situ dulu, insya-Allah. Nanti kita akan baca lagi dalam sesi berikutnya, insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, pelan-pelan lah kita lalui. Yang pentingnya ialah kita berdoa kepada Allah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bimbing kita. Ihfazillah yahfazka, Nabi pesan dekat kita, Nabi pesan kepada Ibn Abbas, sama pesan kita lah, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, nescaya kamu akan mendapati Allah berada di hadapan kamu. Maknanya Allah sentiasa bersama dengan kamu. Ya. Ta'aruf ila Allah fil rakha. Ya, ingat pada Allah. Ya, sentiasa mengambil berat hubungan dengan Allah ketika senang, ketika sihat. Ya arif ka fi syiddah, nescaya Allah akan ingat kamu ketika kamu dalam kepayahan. Selalunya orang dalam kepayahan barulah dia mencari Allah. Kita tidak. Waktu senang ni kita pastikan kita tidak pernah lupa Allah. Dan jika takdir kata kita dalam kesusahan dan sebagainya, Allah Ta'ala akan tolong kita. Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, insya-Allah. Jadi kita berhenti di situ nanti sehingga kita bertemu lagi dalam siri berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasihlah atas kesudian untuk bersama-sama, insya-Allah. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, insya-Allah. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz.